Hai guys, so petang ni Aiman ada dekat Kampung Chuang Rasa. Belakang Aiman ni ada satu rumah, banglo lot, leasehold, non-bumi lot. So jom Aiman bawa korang review rumah ni. Kalau korang tengah cari rumah landed yang luas, tenang dan penuh kehijauan, ni aku nak tunjuk satu rumah rare gila dekat Rasa, Hulu Selangor. Rumah setingkat tapi bukan biasa-biasa guys, dengan build up 53 kali 32 kaki dan keluasan tanah pula lebih daripada 5,000 kaki persegi dan siap ada pokok nangka yang berbuah lagi. Korang bayangkan korang boleh petik je buah nangka dari halaman sendiri. Dengan ada 4 bilik tidur, 4 bilik air, memang sesuai untuk korang yang ada keluarga besar atau yang suka ruang sendiri. Rumah ni juga dah extend bahagian dapur tau. Serius besar gila. Korang nak masak untuk satu kampung pun boleh guys. Selain daripada tu, korang juga dapat sekali perabot tau. Katil queen kayu, almari, meja makan jati, kabinet dapur dan gym set kecil. So guys, kalau korang beli rumah ni, korang boleh terus duduk. Dan owner jual ni pun sebab nak pindah je geng. Bukan sebab rumah ni ada problem tau. Daripada segi harga RM400,000 saja, siap boleh runding lagi. Rumah lawa macam ni confirm cepat laku. Jangan tunggu lama-lama geng. PM Aiman sekarang sebelum kena sambar dengan orang lain. Okay? Bye-bye.